Alhamdulillah dalam masa 1.5 minggu saja, saya dah boleh turun tangga macam biasa. Kalau tidak dulu macam ketam. Tapi kita boleh bayangkan ketam turun tangga macam mana. Saya Dr. Nurhayati daripada Kuala Lumpur. Masalah saya adalah saya ada sakit lutut, sakit pinggang, vertigo masa awalnya. Jadi sakit pinggang tu dengan sakit lutut saya bermula awal masa saya umur 36 tahun. Jadi saya bermula di BE tahun 2023, which was 2 years ago. Masa tu saya berumur 59 tahun. Wow, mudanya. Sekarang dah 61. Okey. Jadi masa tu saya dah kena sakit lutut dah lama. Okey, jadi saya didekati oleh sahabat. Jadi dia kata cubalah socks dengan pants. Jadi pada awalnya of course skeptical lah kan. Pula tu harga dia boleh tahan kan. Jadi tapi saya kata saya baca dulu. Jadi saya baca, lepas tu saya dah yakin tentang teknologi FIR ni. Maka saya pun saya cuba dengan socks dan pants dulu. Jadi Alhamdulillah dalam masa 1.5 minggu saja, saya dah boleh turun tangga macam biasa. Kalau tidak dulu macam ketam. Macamlah ketam turun tangga kan. Tapi kita boleh bayangkan ketam turun tangga macam mana. Okey, jadi dah macam biasa. Satu kaki alternate legs. Dan saya juga boleh bersolat, duduk tahiyat akhir macam biasa juga. Okey. Itu satu. Tapi saya punya sakit pinggang tu dia ambil masa sikit. Yang itu dalam 2 bulan. Jadi masa 2 bulan, selepas 2 bulan tu saya dah tak ada rasa sakit. Yang tu pun bertahun juga. Okey. Lepas tu saya cuba pula Alora Scarf. Mula-mula Alora Scarf tu saya cuba untuk, umur macam ni rambut dah banyak gugur. Jadi ingatkan nak tambah rambut lah kalau blood flow dah cantik kan. Tapi apa yang saya perhatikan bahawa vertigo yang saya hidapi selama 1.5 tahun, setiap hari ada. Hilang. After 3 days. Jadi sakit vertigo tu, saya tak nak makan ubat sebab ubat yang saya diberi tu membuat saya mengantuk. Masa tu saya kerja kan. Jadi saya tak nak, saya just hidup bersama dunia yang berpusing-pusing tu. Jadi Alhamdulillah 3 days sahaja. Dan lepas tu saya tak pakai scarf pun dia dah tak datang balik dah sampai hari ni. Dan that was 2 years ago. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan juga kegembiraan lah. Saya mula pakai bulan September, bulan bulan November kami pergi ke Mesir. Jadi masa tu dalam itinerary tu adalah nak panjat Gunung Tursina. Jadi saya kata alamak, macam mana ni nak panjat gunung. Jadi saya kata tak apalah kalau saya tak dapat naik, saya duduk kat bawah je lah. Tapi masa nak naik tu saya pakai tau daripada atas sampai ke bawah. Luar dalam semua saya pakai. Lepas tu saya buatlah solat hajat. Saya kata saya nak sangat naik. Okey, lepas tu pukul 1 pagi kita mulakan perjalanan naik. Saya sampai ke puncak pukul 5 pagi. On time untuk solat subuh. Solat syukur, sujud syukur sekali. Nangislah masa tu. Kalau cakap sekarang pun boleh nangis lagi sebab ialah kan tempat Nabi pergi kan, dan saya tak pernah menyangka yang saya akan sampai. Itulah Alhamdulillah bersama dengan full set.